Aduh, hari ni ada sekolah, tuition. Ada cikgu pula tu. Aduh. Cikgu mana guru besar cikgu? Cikgu mana guru besar? Oh, guru besar dah balik. Tak tahu tapi tengah cikgu seorang je kat sini. Mana cikgu? Oh, ni. Ni. Sejak bila ada cikgu? Oh, tadi. Ha? Guru besar jadi buah halilintar lah tu. Presentasi. Tapi kenapa dia pakai kereta cikgu kalau dia ada buah-buah halilintar? Oh, dia anukan kereta dia. Dah. Stop yapping lah cikgu. Ni apa cikgu? Oh, soalan semalam. Oh. Sekejap, cikgu ganti. Jadi yang senang sikit tapi susah sikit. Okey cikgu. Saya pakai kalkulator tau cikgu. Apa? Kau cakap? Tak ada apa cikgu. Tak ada apa. Sekarang selesai kan? Sekejap cikgu. Saya tengah cari kalkulator. Okey. Alah senang je ni. Kamu jangan kalkulator ke tak? Tak cikgu. Okey. Salah pula. Okey. Saya tahu cikgu. Sekejap. 108 cikgu. Betul tak? Betul. Yeay. Okey. Besok ujian. Ya cikgu. Esok nanti ujian. Nanti esok kamu kena datang ni. Jangan datang lambat. Datang lambat siap. Yelah cikgu. Aduh. Tapi ni tuition. Kamu boleh balik. Cepat balik. Okey, bye. Bye. Cikgu, guru besar tak balik ke? Oh, guru besar nanti jadi mau balik lintas balik. Okey, bye. Okey, jom balik. Apa kata main arcade dulu? Jom main arcade. Kita nak balik lah lalu jalan jauh sikit lah. Mana arcade? Jom balik. Ngeng. Balik. Nak telefon lah, Nak telefon kawan lah. Dia tak datang hari ni. Okey. Baju kau dah stop YouTube kan? Tit. Ya bro. Hari ni kita nak main arcade kan? Ya. Okey, datang arcade tau. Aku belanja. Okey. Tit. Mana si bro ni? Aduh. Main arcade dulu lah. Uish. Telefon dulu lah dia. Tit. Ya bro. Oh dia, arcade kat mana aku lupa. Apa? Dekat Big Frank Motor. Ikram motor, okey. Mana dia ni? Kenapa Naik. Kenapa kereta cikgu masih dekat situ? Sekejap. Masa bila Mana ni? Mana si spare art ni? kau lagi lah. Aduh. Ting. Ya, spare art. Selesai. Susah pula. Sekarang spare art kat mana spare art? Dekat. Kejap. Salah. Dekat. Kejap. Lurus lah. Kat kedai baju. Bintang road. Oh tu. Spare art. Okey, jom spare art. Saya belanja, jom. Jom. Spare art. Kenapa spare art muka macam cikgu spare art? Kamu anak cikgu Oh, lah lupa. Kamu kan anak cikgu si Fayet tu. Jom. Dah jom pula. Kau tahu tak? Cikgu Fayet tu ni marah aku. Oh, tapi waktu aku masuk kelas, waktu aku datang lambat, cikgu ayah saya tu dia tak marah pun saya. Kau kan anak cikgu. Ya lupa.
tidur. Tapi kan, kenapa kau tak datang pagi tadi ya? Oh, ayah aku suruh cuti. Pagi malam tadi kan baru tuition. Jap. Jap, saya payah. Dah nak pagi ke? Lama lagi. Baru pukul 5 malam. Saya payah. Okey, jom lawan. Dulu, aku juara dekat ni tau. Dekat sini. Okey, jom. 1, 2, 3. Okey, serang. Langgar si payah ni. Aku langgar kau. Dah, malas. Okey, main ni. Ayo, tak masuk. Main ni dah best sikit. Ding, ding, ding. Serius? Boleh jalan? Aku main ni je. Aduh. Okey. Weh, kau nak main ni ke tak? Nak. Macam mana tu? Jap. Kena joget. Jumpa dia. Tet. Jap saya penat. Sekarang kan dah pagi. Alamak. Hari ni ada ujian lah saya penat. Oh ya, aku lupa. Tapi tak apa. Ayah aku tak marah. Aduh. Ayah. Alamak. No. Aduh. Kat aku terus datang kat situ. Sampai Aduh. tukar baju. Dah hujan lah. Aduh. Kena pakai hujan. Kena pakai payung. Mana payung ni? Mana payung? Sekejap aku berubah. Ni payung. Aduh. Hujan pula. Ya Allah. Aduh. Tak apalah. Okey. Saya penat. Sekejap Rian.